Nada perlahan, tenang tapi marah tersirat. Mereka bekukan semua simpanan aku selama lebih sebulan hanya sebab kesilapan mereka sendiri. Tapi bila mereka ketawa dan memperlekehkan nama aku, nama yang kedengaran asing pada telinga mereka waktu tu, sesuatu dalam diri aku mula retak. Mereka fikir aku tak mampu lawan. Tapi mereka lupa internet berpihak pada orang yang disakiti. Kalau kau pernah rasa dipijak oleh orang yang berkuasa, tekan butang suka tu sekarang. Sebab kisah hari ini tentang keadilan digital dan bagaimana $3 mampu menjatuhkan seluruh institusi kewangan yang sombong. Muzik lembut mula bermain, nada tegang, perlahan membina emosi. Semuanya bermula dengan perkara kecil. Aku bukan orang kaya. Aku cuma nak tempat yang selamat untuk simpan duit, tempat yang dekat dengan komuniti. Kononnya lebih jujur, lebih mesra. Sebab tu aku pilih band koperasi kecil di bandar aku. Slogan mereka, jiran bantu jiran. Ironi yang paling pahit dalam hidup aku. Permulaan masalah. Hari Jumaat yang tenang, aku pergi ke mesin ATM. Masukkan kad. Tekan PIN. Bip. Transaksi gagal. Cuba lagi. Gagal. Sekali lagi. Masih gagal. Aku pun masuk ke dalam cawangan. Tempat tu kecil, 3 kantor, kopi basi memenuhi udara. Seorang kerani wanita separuh umur pandang aku tanpa senyum. Aku jelaskan kad aku tak berfungsi. Dia cuma mengangkat bahu dan berkata, "Mungkin kad awak rosak. Gunakan kod ni." Dia hulur sekeping kertas kecil kod fast untuk keluarkan wang terus dari akan tanpa guna kad. Dia kata itu ciri ban, bukan layanan istimewa. Aku cuba dan ia berjaya. Aku ucap terima kasih, keluar dengan rasa lega. Tapi aku tak tahu, hari itu adalah permulaan mimpi ngeri. Akan dibekukan. Beberapa hari kemudian, kad aku langsung tak boleh digunakan. Bila buka aplikasi band, akan dalam semakan. Tiada email. Tiada notis. Tiada sebab. Aku telefon pusat khidmat pelanggan. Operator pertama kata, kemungkinan sistem lambat. Encik. Tunggu beberapa hari. Aku tunggu. Seminggu berlalu masih sama. Aku telefon lagi. Operator kedua bercakap dengan nada sinis. Encik patut baca syarat. Bila guna kod manual, sistem akan tandakan akan untuk semakan keselamatan. Aku coba sabar. Berapa lama nak tunggu? Dia jawab pendek. Seberapa lama yang perlu? Nada suaranya tajam. Dinginnya bukan sebab kerja, tapi sebab nama aku. Setiap kali aku sebut nama keluarga aku, nama yang kedengaran asing. Dari Eropah Timur, nada mereka berubah. Ada yang ketawa kecil dan berkata, "Kita kena berhati-hati dengan akan macam ni. Tahu? Akan macam ni? Orang macam aku? Darah aku mendidih. Rasa terhina. Hari berganti hari. Aku tak boleh keluarkan wang. Tak boleh bayar bil. Aku datang ke cawangan. Kerani sama tengking aku depan pelanggan lain. Mungkin lain kali jangan guna cara mencurigakan." Sedangkan kod tu dia sendiri yang bagi. Waktu tu aku tahu, aku dah tak boleh terus diam. Rasa marah berubah jadi tekad. Dendam mula membara. Idea dari keluarga. Malam tu aku telefon keluarga di kampung halaman. Cuma nak luah perasaan. Sepupu aku yang muda, si genius komputer tu, dengar dengan senyap. Lepas aku habis cerita, dia ketawa perlahan. "Abang nak mereka menyesal." Aku balas, "Nak, tapi aku tak mampu saman mereka." Dia kata, "Tak perlu saman. Guna kuasa internet." Dia hantar satu pautan laman web Rusia. Aku skeptikal pada awalnya. Katanya, laman tu bayar orang beberapa rubel nilai sen untuk tulis apa sahaja di media sosial. Ulasan, komen, aduan semuanya boleh dipesan. Untuk $3, aku boleh banjiri laman Facebook satu syarikat dengan ratusan komen negatif. Aku pandang skrin lama-lama. Bahaya. Mungkin. Tapi adil. 100%. Serangan bermula. Aku tulis mesej ringkas. Band ni beku akan pelanggan tanpa sebab. Layanan buruk. Diskriminasi terhadap nama asing. Aku guna AI untuk olah mesej tu jadi 100 versi berbeza. Semua kedengaran tulen, marah, dan meyakinkan. Aku muat naik semuanya. Pilih profil Amerika dan tekan hantar. Bunyi nafas dihembus perlahan, detik tegang bermula. Beberapa jam kemudian,
Segalanya terbakar. Facebook dan Instagram bantu dibanjiri dengan komen. Ban penipu. Jangan simpan duit di sini. Pegawai mereka rasis. Ratusan komen muncul tanpa henti. Raman mereka tenggelam dalam ribuan aduan. #FreeOurFundi dan ban skembelit mula trending di kawasan tempatan. Panik. Kekacauan. Dan aku menonton semuanya sambil tersenyum. Panggilan yang ditunggu. Keesokan harinya, tengah hari, telefon aku berdering. Nombor tak dikenali. Hello, ini pengurus besar band, nama band. Kami faham ada masalah dengan akan encik. Nada suaranya bergetar. Rembut. Cemas. Dia kata mereka amat kesal dan bersedia melepaskan semua dana segera. Dan kemudian tawaran yang paling manis. $50 sebagai tanda maaf. Aku tahan ketawa. Semalam aku pengemis, hari ini mereka panik macam api sedang menjilat pejabat mereka. Aku tanya tenang. Pelik ya, minggu lepas staf awat suruh saya bersabar. Apa yang berubah hari ini? Dia tergagap. Kami menghargai pelanggan seperti encik. Kami mahu perbetulkan keadaan. Aku balas perlahan. Baik. Pindahkan semua duit saya ke akun baru. Hari ini juga. Dan mereka ikut arahan tu tanpa bantahan. Setiap sen. Termasuk $50 hadiah. Kemenangan sunyi. Muzik bertukar lembut. Tenang tapi penuh kepuasan. Aku duduk menatap email pengesahan. Akan aku kosong tapi bukan sebab duit hilang. Sebab semuanya dah selamat di tempat baru. Rasa lega tu susah nak digambarkan. Bukan kerana duit, tapi kerana azirnya aku yang mengawal permainan. Aku tak balas email mereka. Tak hantar ucapan terima kasih. Aku cuma tersenyum. Sebab aku tahu di sebalik skrin, pasukan PR mereka tengah kelam kabut. Cuba padam api yang aku nyalakan. Dan yang paling indah, mereka takkan tahu siapa dalangnya. Raman Rusia tu tak simpan rekod awam. Tiada jejak. Tiada bukti. Cuma ratusan komen marah yang akan kekal di internet selama-lamanya. Kesian, kan? Aku tak boleh suruh bot tu padam komen mereka. Tapi mungkin mereka patut rasa apa itu tekanan. Nada suara perlahan tapi tegas, penuh makna. Aku tak perlu menjerit. Tak perlu ugut. Tak perlu peguam. Cuma $3 dan sedikit kreativiti. Mereka yang rasa berkuasa azirnya tunduk pada pelanggan yang mereka hina. Mereka pandang rendah pada aku. Mereka fikir aku lemah, asing, tak penting. Tapi bila orang yang mereka anggap kecil melawan. Dia melawan dengan senyap tapi kesannya menggoncang seluruh bangunan mereka. Kezaliman tak selalu datang dari penjenayah besar. Kadang-kadang ia datang dari senyuman palsu dan alasan prosedur syarikat. Tapi karma ada internet. Dan karma tak pernah lupa. Kalau kisah ni buat jantung kau berdegup puas, tekan butang suka tu sekarang. Dan komen. Pernah takkah diperlakukan tidak adil oleh syarikat atau orang berkuasa? Kadang-kadang, dendam bukan tentang kekerasan. Ia tentang kebijaksanaan. Dan $3 yang digunakan dengan betul. Jangan lupa tekan subscribe. Sebab setiap minggu aku bawakan kisah benar tentang keadilan, karma, dan pembalasan paling memuaskan di internet.